Assalamualaikum geng. Dengar tempat ni dah viral geng. Bas stand Maharani ataupun bas stand Batu Pahat ataupun bas stand Muar, banyak nama dia geng. Okay, dah ramai, alhamdulillah. Terima kasih siapa yang support kedai nasi ayam bas stand ni. Orang dah mula ramai datang, dah mula recap balik, dah mula ingat balik. Okay, ni aku terjah diorang tengah masak kat dalam dapur. Alright, aku interview yang buat air ni. Ni tengah buat apa ni Dek? Bang, air gula betul bang. Sekarang ada permintaan tea Alhamdulillah ada rezeki. Kau tengok Kalela tu tengah masak tu. Lama tak genti-genti. Tangan dia panjang kan tu. Tak henti dia orang masak geng. Ada yang order online, ada yang order datang, ada yang makan kat situ. Alhamdulillah, terima kasih orang Muar dan orang luar yang support kedai Kak Lela ni. Masak dia memang tak kedekut bahan, okey? Order boleh, makan sini boleh. Kau tengok, tak henti-henti dia tadi ya. Sekarang Alhamdulillah rezeki makin tambah. Tambahkan lagi rezeki dia orang. Support orang kita tau, sokong kita, jangan risau. Okay, makan dia, tengok, tak henti-henti dia tadi. Ramai orang sekarang support lagi kedai Kak Lela ni, nasi ayam bas stand Muar datang. Okay, aku datang lagi, aku ni makan nasi beringin Kak Lela, nasi ayam bas stand ni. Tapi aku ambil nasi beringin. Ayam goreng dia hangat mat, hangat. Sedap nasi ayam beringin ni dengan ayam goreng boleh, rendang boleh. Okey, aku nak interview toki kedai ni. Salam. Abang Faiz. Ya, betul. Macam mana bang, lepas orang dah tahu ni kan, so macam mana abang punya bisnes bang? Perkembangan bisnes setakat ni Alhamdulillah nampak lah. Sebelum ni kalau ayam hari-hari biasa mungkin dalam 10 ekor je. Tapi hari weekday pun kita dah sampai ke 20 ekor satu hari. Alhamdulillah. So tu je saya tengok pas ni dah macam dah comeback bang ramai orang kan. Betul bang. Sejak saya dah main belajar ikut kelas, ada perkembangan dah daripada kawan-kawan pun dah banyak support balik. Sokongan daripada kawan-kawan. Tu nampak hidup balik lah suasana pasal ni. Terima kasih bang Sama. So siapa-siapa yang nak makan nasi ayam, bukan setakat nasi ayam, lain-lain pun ada. Ya betul. Rojak petis ada, mi Bandung ada. Okey Abang Faiz, Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah rezeki Kak Lela sebab tu bertambah dengan Kak Faiz. Rezekinya bertambah. Korang semua datang support. Ramai yang dah support bas stand Batu Pahat ataupun bas stand Muar. Okey, jangan lupa datang Muar makan nasi ayam bas stand. Bismillah. Senyuman yang menggoda.